Bahawasanya, negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh rakyat masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga UiTM Cawangan Perak, suka untuk saya kongsikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabus samai wa fi riwayatin futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin wa fi riwayatin futihat abwabur rahmah." Muttafaqun alaih. Warga UiTM Cawangan Perak, hadis yang saya bacakan sebentar tadi bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit akan dibuka. Dalam riwayat yang lain, pintu-pintu syurga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan syaitan-syaitan akan dirantai. Hadis ini pada zahirnya memberi maksud kepada kita, sememangnya pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Faedahnya, supaya malaikat mengetahui bahawa perbuatan orang-orang yang berpuasa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ianya juga sebagai tanda datangnya bulan Ramadan yang mulia ini dan mengagungkan kehormatan bulan Ramadan. Syaitan-syaitan dirantai supaya mereka tidak boleh mengganggu orang-orang yang beriman. Jika diambil daripada makna majaz, maka maknanya ialah, yang pertama, banyaknya pahala dan pengampunan dosa dan berkurangnya godaan syaitan. Yang kedua, maksud pintu syurga ialah turunnya rahmat. Pintu neraka ditutup ialah dihilangkan perkara yang menghalang amalan-amalan untuk naik ke atas. Yang ketiga, hadis ini menggambarkan kepada kita orang yang berpuasa iaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadat dan menahan diri mereka daripada perbuatan dosa. Perbuatan mereka itu membawa mereka masuk ke syurga dan menghalang mereka daripada memasuki api neraka. Seolah-olah pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Inilah kesimpulan perkataan Imam Nawawi dan Imam Jurjani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.